sesetengah kitab menyebutkan malaikat ini dengan nama Raqib dan Atid. Ada kitab yang mengatakan nama malaikat ini adalah Raqib dan Atid. Dalam kitab Tauhid Al-Aqidah Al-Mufid fi ilmi Tauhid menyebutkan bahawa perkataan Raqib dan Atid adalah sifat kepada malaikat-malaikat pencatat. Ada kitab lain. Ada satu kitab tadi kata Raqib dan Atid itu adalah nama malaikat tersebut. Ada kitab yang lain pula menyebut Raqib dan Atid itu adalah sifat kepada perilaku malaikat itu sendiri. Yang makna disebut sini Raqib bermaksud yang menjaga. Raqib maksudnya yang menjaga, sifatnya yang menjaga. Manakala Atid bermaksud yang sentiasa hadir. Sifatnya mana sentiasa ada dengan kita, Atid. Yang sentiasa menjaga kita ataupun yang menjaga kita disebut Raqib. Yang sentiasa hadir disebut Atid. Kedua-dua perkataan ini adalah sifat bagi setiap malaikat yang bertugas melakukan catatan. Raqib dan Atid bukannya nama dua malaikat seperti yang disangkakan. Maka Raqib dan Atid ini tidak termasuk dalam kategori malaikat yang disebut